Matematik tingkatan 5 bab 1 ubahan. Diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Kalau berubah secara langsung, simbolnya macam ni. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Maka kita bentukkan persamaan untuknya. P sama dengan K Q kuasa 3. Memandangkan nilai P dan nilai Q sudah diberi, maka kita gantikan saja. Nilai P kita adalah 32 sama dengan K, Q kita adalah 4 kuasa 3. Maka kita kena mencari nilai K. Mencari nilai K, 4 kuasa 3, waktu turun akan jadi bahagi. K sama dengan 32 bahagi dengan 4 kuasa 3. Maka nilai K adalah 1/2. Jadi, kita masukkan saja, kita bentukkan saja persamaan baru iaitu P sama dengan 1/2 Q kuasa 3. Inilah jawapannya. Okey, cuba komen dekat bawah apakah jawapan bagi soalan B.